Untuk ke kebun Pok Cik, kita akan melalui Sekolah SK Pawang Nong dan Empangan Generis. Ikut jalan ini dan teruskan perjalanan anda. Kalau tengok dekat Google Map, jalan ni memang tak ada, dia tak establish lagi. So ikut je jalan ni, InsyaAllah sampai. Nampak sambut biru, masuk belah kanan dan teruskan. Okey, naik atas bukit belah kanan rumah kebun Pok Cik. Kita telah tiba di destinasi. Sampai dah di kebun Pok Cik. Ikut jalan kecil tadi. Dia baru nak masak ni. Dia hantu Gemutan. Makan tu. Minggu lagi datang sini baru. Minggu lagi dia. Setibanya kami di rumah kebun Pok Cik, kami dihidangkan dengan buah durian, buah rambutan dan mana yang ngedai ni kita makan. Terima kasih kepada Pok Cik belanja buah sedap poh palai. Walaupun durian di kebun Pok Cik ni durian kampung, tapi rasa dia memang lain macam. Sebab tengok kawasan dia, kawasan pergunungan. Sebelah tu ada Gunung Benom. Ini view di atas bukit yang paling tinggi dalam kebun Pok Cik. Kita boleh nampak Gunung Benom, tapi puncak dia tu dah ditutup oleh kabus. Tahun ni macam nak hujan sikit. Kalau pagi sejuk berkabut kawasan ni. Mana hendak? Kita tinggi. Alah kita naik. Malam Sabtu kalau datang sini bawa mobil. Dia bawa kawi Bawa air dia jatuh. Oh, ya, curang Siap. Curang ni. Dia bawa air buang ni. Dia masa level ni dia ada yang very kecil. Jangan Kena ambil lagi. Tak ambil lu. Oh, balik kang. Banyak bukit. Tengok buah tak kepala. Tu gugur. Tak kepala buah. Adalah sini jam. Durian ni sedap. Tengok. Syukri dapat kan. Baru nak tunggu. Mana pokok untuk ni? Safety mana? Pokok tu safety mana? Ni. Oh, tengok buah banyak mana ah. Oh. Belana je buah. Yang berangan ni. Pisang berangan eh. 5 bulan buah ni. Itu satu. Ni, Banyak lagi tu. ni. Itu lagi, Tu atas lagi tu. itu lagi. Wah. Ni pokok paling besar ah, kebun Pok Cik. Tadi ada gugur satu. Oh ya, macam kat Cameron lah cik. Cameron Ulu Ceka.
Terima kasih kepada Pak Cik. Ada rezeki jumpa lagi di Ulu Ceka. Assalamualaikum.